Cara rancang waktu hubungan intim semasa berpuasa untuk peluang hamil lebih tinggi. Berpuasa tidak menghalang usaha anda untuk hamil. Berikut adalah waktu terbaik untuk hubungan intim semasa Ramadan. 1. Selepas tarawih. Pada waktu malam, selepas selesai solat tarawih dan sebelum tidur adalah waktu terbaik kerana tubuh lebih tenang dan tidak dalam keadaan lapar atau dahaga. 2. Selepas sahur. Jika anda dan pasangan tidak terlalu letih, hubungan intim selepas sahur juga boleh dilakukan. Sahur dengan makanan seimbang untuk kekalkan tenaga. 3. Elakkan. Terlalu lewat malam, tidur yang mencukupi juga penting untuk kesihatan hormon dan kesuburan. Jika terlalu lewat, tubuh mungkin terlalu letih untuk proses persenyawaan yang optimum. Mengetahui waktu terbaik untuk hubungan intim adalah kunci utama dalam usaha untuk hamil. Waktu subur biasanya berlaku 5 hari sebelum dan 1 hari selepas ovulasi, memberikan peluang terbaik untuk persenyawaan. Ovulasi. Kebanyakan wanita dengan kitaran haid 28 hari akan mengalami ovulasi pada hari ke-14. Bagi kitaran haid yang tidak tetap, anda boleh menggunakan alat pengesan ovulasi, OPK, atau memantau perubahan lendir serviks untuk mengenal pasti waktu subur. Selain memilih waktu yang tepat, berikut adalah petua tambahan untuk meningkatkan peluang kehamilan. Amalkan hubungan intim secara berkala. Setiap 2-3 hari semasa jendela subur membantu meningkatkan peluang persenyawaan. Posisi tradisional, missionary, boleh membantu sperma sampai ke rahim dengan lebih baik. Berbaring selama 10-15 minit selepas hubungan intim boleh membantu sperma menuju ke sel telur. Elakkan stres. Jangan terlalu memikirkan tentang kehamilan. Tenangkan diri dan anggaplah setiap usaha sebagai ibadah di bulan Ramadan. Ingat, selain usaha fizikal, jangan lupa untuk berdoa pada Yang Maha Esa. Amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang dan pertimbangkan suplemen seperti FRT untuk membantu menyeimbangkan hormon dan meningkatkan peluang kehamilan.